Nak kata Switzerland, bukan Switzerland, tapi macam Switzerland. Push, biar betul. Trip ni bukan biasa-biasa tau. 10 hari kita akan cover 5 bandar. Dari bandar kuno, ke Gunung Salji, ke tasik biru jernih macam kristal. Inilah dia Yunnan, China. Dari KLIA ke Kunming, kita akan start trip kita ke Stone Forest yang merupakan formasi batu khas pelik terbentuk sejak 270 juta tahun dahulu tau. Kita akan teruskan lagi trip kita ke Lijiang, hotel lama yang masih hidup, siap ada view Black Dragon Pool lagi yang berlatar belakangkan Yulong Snow Mountain atau dikenali sebagai Jet Dragon Mountain. Inilah tempat yang macam Switzerland tu. And yang paling wow sekali, kita akan naik cable car ke Glacier Park. Rasa macam dekat dunia lain. Kemudian kita akan teruskan lagi perjalanan kita ke Napa Grassland. Padang rumput yang seluas mata memandang, tenang yang tak dapat dibeli dengan duit sebab ianya berlatar belakangkan Napa Lake. Last tu, sebelum kita balik ke Malaysia, kita akan singgah di pasar bunga segar terbesar di dunia, Tongnan Flower Market. Meriah, wangi, warna-warni. So, jom ikuti trip kami ke Yunnan selama 10 hari 8 malam. Confirm korang puas hati.